Assalamualaikum, selamat datang ke Akif Kimi channel lagi guys. So hari ni saya akan beritahu lah, iaitu saya sebenarnya ada bad news lah tu korang. Kalau korang tengok kat titles tu, macam dia cakap saya kena ban. Ya, korang baca titles tu saya kena ban. Ya, korang mesti tahulah ban kat Roblox tu apa kan. Sumpah saya tak tahu kenapa saya kena ban. So saya kat YouTube sekarang sebab nanti je saya pergi ke Roblox. So memang teruk lah. Saya tak boleh cakap nak buat macam mana. Dah saya kena ban guys. Kena ban je saya pergi Roblox. Okay, ini dia guys. Ban for 1 day. Okay. So guys, saya nak baca je. Okay, ni masa tu saya kena ban. Masa tu saya kena main lah. Apa ni? Apa dah boleh masuk akaun saya? Tu pula ni. Okay guys, so saya tak nak log out tau. Sebab kalau saya log out, saya nak sign in balik, kena masuk password dia. Saya rasa saya tak kat gambar lah password dia guys. Saya pun tak tahu. Tapi jom rasa kita baca go away. Saya kata dokbak. Go away. You are stupid, idiot, you dumb. Saya typo guys. No, you dumb. I roleplay. Tak, saya apa yang saya buat apa saya cakap benda ni je kot guys. Tak faham lah. Reason harassment. Okay, so saya nak tanya soalan sikit kat Roblox. Kenapa kalau saya report orang tak berhasil? Tapi kalau kenapa orang report saya berhasil? Saya tak kata pun dok go away ni. Kalau yang puas ni saya kata puasa guys. Tapi tak letak A. Saya kata puasa je kot. Saya pun tak tahu, tapi saya tak nak log out. Sebab apa? Sebab yelah nanti tu tapi saya dah nak buka puasa dah. So saya akan upload video ni selepas berbuka. Selepas cakap pun boleh typo. Selepas saya berbuka solat maghrib, saya akan upload ni. Saya akan upload video ni. Mulut pun boleh typo guys. So saya tak log out sebab nanti tak kena buat akaun baru guys. Penat-penat apa dah stronger battery tu saya dapat 1000 kill kan. Takkan nak kena dapat balik. Emote tu pun susah tau nak dapat tau. Lagi kill emote lagi lah susah guys kan. Lagi apa yang terbang-terbang, saya lupa nama dia apa saya lupa. Tapi yang terbang tu susah nak dapat. Asalkan saya dah nak 2000 kill. Saya sebenarnya bukan nak bermaksud saya memang ni nak buat akaun baru guys untuk ialah sebab banyak kawan kan. Nanti pening. Bukan sebab saya nak buat akaun baru ni biar kawan saya tu taklah ramai sangat kan. Sebab ramai guys. Tapi saya rasa saya dah membazir dah saya punya akaun baru, akaun lama tu saya. Saya kan dah banyak kill lah sebenarnya. Saya dah ada 6000. Macam tu lah. Tapi saya boleh kalah. Sedih lah guys. Sedih. Tapi tak apalah. So, selamat berbuka korang. Saya akan upload video ni selepas berbuka, selepas maghrib ya. Saya pun tak tahu. Dia kata ban for 1 day. So esok saya rasa saya boleh buat video lah dalam Roblox. Sebab esok saya cuti sekolah guys. Memang seluruh dunia cuti sekolah. Saya lupa kenapa cuti sekolah. Sebab apa? Al-Quran ni. Lupa. Tapi main cuti lah. So saya rasa itu saja video kali ni. Like, subscribe, komen. So esok saya akan video. So
kepada korang yang macam kenapa tak buat video. Okay, so saya akan cerita lah. Masa tu saya macam nak buat video. Sebenarnya kita dah plan dah nak roleplay bazar. So saya dah penat dah buat bazar, dah buat lorian lah. Saya ajak kawan-kawan saya, sepupu. Tapi masalahnya, itulah guys, korang tahulah sebab dia. Saya kena kick guys. Masa tu saya kena kick kan. Saya masa tu tengah buat video tau. Lepas tu saya kena kick. Kenapa lah tak nanti je guys? Kan? Sebab kalau saya buat video ni, ada yang sekejap, ada yang lama. Tapi sekejap tu taklah sampai 1 minit ke. 1 minit tu short je. Kan? Yang video saya sekejap yang tu video ke-7 je. Korang tahu kan? Yang I wanna test the game. Tu sekejap 4 minit 50 saat. Sekejap lah. Tapi taklah sampai 1 minit 2 minit kan. Alah, saya pun tak tahu guys. Tapi masa tu saya dah kreatif sangat. Saya tiru yang dekat shot orang tu, dekat video orang yang buat bazar tu, sampai dia macam macam nak masuk kan tiang tu. Itu memang kreatif. So saya pun buat lah, tapi kecil sebab tak muat. Saya pun tak tahu, asalkan bulan puasa ni kan saya kena ban. Marah sangat saya ni. Dah tak apalah. Asalkan selamat berbuka korang. Lambat. Aduh. Lepas tu lepas saya tu kan buat macam kena kick, saya hentikan. Saya endkan video. Kan. Lepas tu saya saya tak jadilah nak upload guys. So ini je yang saya upload. Yang ni saya akan upload lepas maghrib. Lepas maghrib. Lepas berbuka ataupun lepas solat maghrib lah saya. Saya pun tak faham. Kalau tahu kan, saya tengok video ni yang kena ban ni, mesti tak sikit kan. Nanti saya upload je mungkin 4 minit, 5 minit, 6 minit. Itu pun nak lama nak tunggu kan. Saya pun tak tahulah. Masa saya kena kick, semua confuse lah kawan-kawan saya, sepupu saya. Tahulah masa tu saya tengah betul-betul kreatif tau. Taklah kreatif sangat, macam nak buat video plan kan. Lepas tu upload kat korang. Sebab saya buat tu, saya buat tu sempena video special untuk korang. Dan maaf sangat saya tak buat live lah. Saya akan beritahu juga kenapa saya tak buat live. Sebab next video lah saya buat. Malas nak cakap-cakap ni. Host. So itu saja video kali ni. Jangan lupa like, subscribe, komen, Aki Gaming Channel. So assalamualaikum. Bye bye guys. Jumpa di next video, iaitu esok hari. Yelah, kalau saya nak buat video ni, nak buat video masuk game kan, mana boleh, sebab dia kena win. Esok je lah. Tak apa, esok cuti guys. So korang boleh tengoklah video saya ni. Dan yang nak lawan saya tu boleh. Korang bagi username korang dan kill korang. Saya dah add seorang ni bernama Khalif Firas. Khalif Firas tu adalah kawan saya guys. Ya, bukan orang lain. Itu adalah kawan saya. So Khalif Firas, nanti kita lawan esok sebab saya kena ban ni. Okay. Bye bye guys. Ciao.